Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Azrul Hisham Azmi, partner bagi Maha Advisory, setiausaha syarikat akaunten bertauliah berpengalaman dalam bidang governance, risk management dan juga internal audit. Hari ini saya akan membincangkan tentang membina misi bukan sekadar ayat yang cantik. Untuk membina misi yang baik, kita perlu menjawab 4 soalan utama ini. Yang pertama adalah, apakah jenis perniagaan anda? Kenal pasti identiti perniagaan anda boleh membantu anda untuk menentukan langkah strategik yang sesuai yang perlu diambil. Yang kedua, apakah perniagaan anda unik dan berbeza daripada pesaing? Anda perlu tahu USP, Unique Selling Proposition bisnes anda dan produk anda supaya marketing anda lebih berkesan. Yang ketiga, bagaimana perniagaan anda memberikan nilai tambah kepada pelanggan anda? Kenal pasti kelebihan produk ataupun servis anda. Adakah perkhidmatan dan produk anda dapat membantu pelanggan anda untuk menyelesaikan masalah mereka? Yang keempat adalah, mengapa anda memilih untuk menjalankan perniagaan ini? Adakah sekadar membuat keuntungan semata-mata, ataupun yang lebih besar lagi adalah untuk mengembangkan legasi anda ataupun membina legasi anda supaya anda dapat menyediakan peluang pekerjaan yang baru ataupun peluang perniagaan yang baru kepada orang ramai serta membangunkan umat. Kongsi ilmu, cipta kejayaan.